Okey, kepada korang yang tengah mencari tablet Android second hand, aku ada beberapa model yang aku nak tunjuk dekat dalam video ni dan untuk dijual. Kita nak tunjuk yang mana satu dulu, geng? Kita tunjuk yang paling murah dulu. Yang paling murah kita ada Samsung Galaxy Tab A. Yang ni tak silap aku dia punya RAM 3GB, 32GB. Yang ni yang low spec punya, Wi-Fi. Yang ni kita jual RM250 sahaja. Samsung Galaxy Tab A. Seterusnya kita ada Redmi Pad. Ni first modelnya tablet Redmi. Yang ni kita jual RM300. Yang ni dia punya RAM 3GB RAM, memori 64GB. Seterusnya kita ada Realme Pad. Ini pun first model punya juga, RM300 sahaja. Dia punya RAM 6GB RAM, 128GB, boleh masuk SIM card. Kalau nak tablet yang high spec, kita ada dua model ni. Yang first, Xiaomi Pad 7. Xiaomi Pad 7 yang ni 8GB RAM, 256GB. Yang ni Wi-Fi saja. Yang ni kita jual RM1,300. Okey, Xiaomi Pad 7 dapat free dia punya full set semua dalam kotak. Lepas tu ada sekali dengan keyboard. Okey, tapi tak ada pen dia tak ada pencil. Last kita ada Infinix S-Pad GT Wi-Fi, 8GB RAM, 256GB. Yang ni kita jual RM1,300 juga. Sama harga macam Xiaomi Pad 7. Yang ni dapat sekali dengan dia punya full set, charger semua dalam kotak. Dapat pensel, lepas tu dapat sekali dengan keyboard. Jadi kalau korang yang nak grab tablet second hand yang ada dalam video ni, korang boleh terus tekan link dekat bio ataupun boleh direct PM aku kalau nak buat pembelian. Okay?